kawan-kawan, kita dah sampai. Sekarang aku nak ambil barang dulu. Kita ambil barang, lepas tu kita check in masuk kat sini. So kita buat room tour dulu sebelum apa-apa. So ni adalah dia punya villa. Villa dia kecil je tapi okey lah, just nice. Ada sofa, so kat sini ada katil satu, ada TV. Sini dia punya balcony terus menghadap sungai sana. Nampak? So ni ada TV. And then dekat sini ada tempat untuk nak letak barang lah. Ada towel lah apa semua. And then dekat sini ada satu tingkap. Kita boleh buka kot tingkap. Tingkap dia lock. So dekat bawah ni juga ada dia punya toilet ke sini. Mari kita tengok. Oh okey. Dia mandi, shower room. Ni ada toilet. Dan dekat sini kitchen untuk terus ke dapur. Dia punya dapur okey tak? Ada lengkap lah. Ada pinggan-pinggan mangkuk semua untuk pakai. And then ada kowe kat sini. Ada peti ais satu. Okey lah. Dan dia boleh akses juga dari luar ni sebenarnya untuk kita nak keluar. So mudah lah kira. Dapur pun ada kat situ. Dapur induction elektrik punya tu. Jom kita naik atas. So basically dia ada dua tingkat. Kat atas tu pun sebenarnya ada satu katil lagi. So okey lah. So tak adalah berebut kan. Kat atas pun view cantik weh. Wow. Nice. Jom kita turun balik. Ni dekat luar punya view. Mari tengok. Tengok ni ada sungai. Ada tempat di sini makan. Ini tempat tu. So aku rasa kita rehat dulu. Jadi kalau apa-apa aku sambung record video. Tapi rehat-rehat dulu jap. Nak kencing, nak berak apa semua dulu. Lepas tu baru kita sambung record balik. So kita prepare untuk makan sekejap lagi. Ada nasi. Banyak tempat kan. So, boleh letak ni, boleh buka katil kat sini kan. Apa sofa bed boleh jadi katil. Pun boleh jadi katil. Atas tu boleh jadi tempat tidur lagi. Banyak tempat tidur kat situ. So kita makan hotpot lah ni. So ada kuah tom yum, ada ni. Makan. Kita bawa je paste apa benda, daging apa semua, sayur apa semua. Sebab hari tu kat aku dinner office hari tu dapat berlambak-lambak tau, macam benda dapat itu. Macam bawa je lah semua benda. So ni letak daging. Sayur-sayur ni kita dah kukus ni, campur chili oil tadi dengan sesame punya sos ni. Apa benda ni? Kan? Betul tak? Dia macam sedap macam mana lah. Ya adik. Adik lapar. Good morning korang. Allah. Dek. Sejuk gila ni. Pagi-pagi celup kaki. Aku macam nak mandi sebenarnya, ni macam awal sangat lagi kan.
Tapi jangan risau, inhaler asma bawa. Jadi kalau apa-apa, kalau macam semput ke apa, jangan risau, kita ada pump. Kat situ tu. Semalam tidur tak buka aircon tu. Memang sejuk gila. Aku punya percutian hari ni bukanlah apa untuk ada aktiviti apa siapa, just macam nak rehatkan otak je. So esok dah kerja balik kan. So 2 hari je pun. Hari ni kita balik lagi, kita balik tengah hari sikit lagi kan. Sekarang kita rehat-rehat sekejap. So breakfast kita pagi ini kawan-kawan, kita ada Maggi dengan wrap telur. Lepas tu sama-sama duduk sikit pula tau. Aduh. Ya adik. Boleh cukup. Dia boleh je cross kat belakang ke. Tapi saja kita jalan-jalan. So kita masuk, mandi, kemas, kita gerak. Okay, kita dah check out. Sekarang nak lepak cari kopi dekat Kopi and Craft. Tada! So dia dekat dalam kampung juga, kampung Sun. Cantik gila dia. Kat atas sikit. So kita panjat sikit lah. Bawah ni ada apa? Bawah ni macam ada kolam ni. Cantik tak? Nampak? Kita naik. Dia cakap buka semua, maksudnya buka. Oh, cantik. Comel lagi dia. Kecil. Duduk ni. Nampak ada Wayan. Adik. Adik kawan dengan Wayan tadi juga ke? Kenal tak? Tadi ada Wayan juga adik. Adik kawan dengan dia juga tak? Adik. Perut besar ni ada baby. So kita lepak sini jap. Aku ada kopi dengan ada dessert sikit. Dia macam yang cuti ni bukanlah cuti yang bercuti untuk buat aktiviti ni pun tak. Dia je lebih kepada untuk nak rehatkan kepala otak je. Sebab esok kita kerja balik. Ya Allah, dapat berendam tadi macam seganya. Rasa macam seronok je dapat berendam, keluarkan panas dalam kepala. Aku rasa kalau tengok guna kamera yang ada suhu, mungkin boleh nampak suhu kat kepala aku dah keluar asap. So macam air tadi macam sejuk gila. Lepas tu duduk berendam pula kat dalam tu. Lega gila. Dah minum kopi, dah makan dessert, perut dah buncit dah. Sekarang kita gerak cari sempat singgah dekat masjid untuk solat, ataupun kalau sempat solat kat rumah, kira solat kat rumah kan. Cantik tempat dia. So kalau aku ada kedai makan, aku ada kafe, aku dapat kafe yang macam ni. Tapi tanah dekat Janda Baik ni mungkin harga dia juta-juta. Jadi mustahil untuk aku buka kafe kat sini. Kopi and Craft. Siapa datang sini pergi cari, search je Kopi and Craft. Dia ada tempat parking pun ada, tempat nak letak motor pun ada. So senang lah, tak serabut. Boleh parking seberang jalan je. Cantiknya kampung ni.